Dan waktu kan menjawab pertemuanku dan dirimu hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah tuan-puan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ni hari Selasa 14 Julai. InsyaAllah hari ni untuk sesi sambungan untuk siri ke 2.0 untuk hari ni. InsyaAllah Anu akan tamat untuk sesi ni pada bulan Ogos nanti, ujung. Jadi hari ni Anu akan buat terapi, 3 terapi lah. 1 OT, 2 PT, yang ketiga ada kelas baru, kelas HAL. Okay, insyaAllah hari ni kita tengok apa yang kena buat HAL. Okay, jumpa seterusnya. Bye. demi cinta yang menyala, ku rela menggenggam bara api demi kasih yang mengharu. Ni buat ni mesin HAL SG panggil. HAL single join. HAL tu nanti saya akan dapat tahu apa itu HAL. 57. So diggity 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 hey, diggity 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 hey, diggity 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 hey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur. Doa hari ini selesai. Orang hari ini 3 proses. Jadi prosesnya pertama OT dikenali oleh Cikgu Hakim. Dia buat untuk latihan tangan, kayuh tangan. Lepas tu masukkan bang kecil-kecil dekat tempat apa ni, biasa kalau budak kalau pasang plastik ni dia akan gosok dengan barang cantik lah. Tu untuk proses OT lah. Kemudian untuk proses Allahumma Muhammad, untuk proses HAL, buat HAL SD. HAL SD ni, HAL ni mesin lah, dia panggil hybrid asin limb. Maknanya SD single joint lah. Buat exercise ni lah, tangan ni. Ada video yang dia buat tu, ini cerita dia. Dia buat lagi 1000 pergerakan. Lepas tu dikendalikan oleh Cikgu Lupi dan Cikgu Anis Suraya. Dan ketiga, fisioterapi dikendali oleh Cikgu Crystal. Cikgu Crystal ni dia jenis Sarawak dan dia import khas kepada HD Rehab Johor Bahru ni untuk dia training, untuk dia bertugas di HD Rehab di Penang. Jadi antara proses untuk ni PT ni untuk kekuatan belah kaki lah, untuk kaki kanan. Kemudian buat latihan endurance untuk jalan sebanyak 6 minit dan sprint untuk jalan seberapa cepat dan dia bagi jarak dan ambil masa lah. Dan untuk keseimbangan atas separuh kayu itu antaranya lah untuk progres. Jadi untuk kali ni video-video Anda buat pendek. Video-video yang lepas dan masuk siri ke-12 dan insyaAllah hari ni akan upload siri ke-13 daripada 31 series. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Untuk sebarang pertanyaan atau untuk proses job di rumah dan job kereta, tiba-tiba akan terus. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Yeah, 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 yeah. Give me music.